Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada abangku yang dikasihi, dirindui selalu. Apa khabar semua? Harap semua okey lah steady lah Okey, hari ni adalah video ni adalah video yang pertama dalam bulan puasa ni. Sekarang ni dalam 23 Ramadan, 23 kot. Kalau tak silap saya lah. 23 Ramadan barulah sekali saya dapat up video ni. Alright. So bukan apa sebab banyak sangat ada banyak kerja yang perlu saya selesaikan, jadi tak sempat nak buat beberapa video ataupun BTT. Saya punya TikTok saya pun dah banyak dah lama saya tak update kan. Just saya update video yang dalam handphone tu yang saya nak delete tu saya recycle balik. Tinggal yang itu je. Yang baru punya semua tak sempat nak buat. Sebab apa? Salah satu sebab dia, saya ada masalah teknikal komputer saya. Laptop saya ada masalah. Saya punya miking untuk kabinet speaker pun ada masalah. So hari ni saya terpaksa pakai headphone yang mana sound daripada gitar masuk ke effects, lepas tu masuk ke amp ni amp belakang ni. Ada wire orange ni kan. Okay, lepas tu ada wire hitam kat sini, line out. Line out masuk dekat mixer, terus auxiliary masuk ke handphone. So ni lah sound dia. Maknanya sound daripada amp tu lah. Sound daripada amp tu, daripada gitar masuk ke amp menerusi multi effects. Kalau saya bypass pun boleh, bypass direct amp. So ni sound clean dia. Ni sound clean direct amp, tak ada apa-apa effects. Dan ini kalau saya masuk chorus dia jadi macam ni. Alright. So ini apa cerita bang? Ini cerita gitar RC Strom. Saya tak ingat apa nama owner gitar ni. Minta maaf lah banyak sangat owner datang gitar, saya tak ingat owner dia siapa. Alright. So ini gitar RC Strom Flying V. So apa yang menarik gitar ni, dia punya pattern dia, balancing geometrical dia pun baik, tak ada sengit-sengit spacing kan. Dia menggunakan fixed bridge. Ini fixed bridge dia, hardtail macam ni. So ni bahagian belakang. Alright, so nampak ni dah ada tampal-tampal ni kan. So ini adalah creativity lah, creativity daripada owner. Dia buat stripe pakai stiker lah, pakai stiker. Jadi kita nampak kat sini, walaupun kalau kita tengok dekat-dekat tu nampak macam cacah merbah sikit, tapi kalau daripada jauh dia nampak steady kan. Kan? Nampak? Dia kemas tu, dia punya kemas tu. Dia yang cacah merbah tu bukan apa, yang lebih-lebih selotip tu je. Yang lain tu semua okey. Macam ni lebih-lebih selotip ni kan. Tu tak apa, tak perasan sangat kan. Tapi daripada segi keseluruhannya saya agak kagum juga dengan kreativiti sahabat ni kan. Memang steady lah kan. Dia tampal. So warna asal dia warna merah bang so warna merah kot gitar ni. Ke warna hitam? Oh asal dia warna hitam. Ke warna merah ni? Warna merah kot. Warna merah bang kan. Ni belakang ni. So ada selotip hitam ni. Okay, rasa ni warna merah ni asal dia ni. Okay, so dia menggunakan dua humbucker ni, humbucker neck, humbucker bridge, humbucker neck, dan 5-way level switch, 3-way level switch, satu master volume dan satu master tone. Jadi dekat sini pun ada stiker hitam ni, macam stiker tinted tu. Nampak macam sekali tengok macam, kalau dari jauh nampak macam style EMG macam tu kan. Right. So bila letak stiker ni dia jadi berkilat, tak payah nak spray clear. Memang steady lah. Maknanya kalau kita main dalam gelap ke apa kan, main dalam atas stage ke, main gig ke, memang tak nampak lah dia punya kata apa, tak perasan lah ni adalah stiker. Okay, so ni headstock dia. Ni headstock dia. Belakang kita tak payah kira lah bang, orang bukan nampak pun belakang kan. So kita tengok depan dia, memang just nice lah kalau kita tengok creativity tu kan. So ni ada stiker. Dia tulis sini Necrophagist. Necrophagist lebih kurang macam tu lah tulisan death metal macam tu. Right. So dia punya pattern body ni
lebih kurang shape macam Laiho belakang ni. Tapi Laiho ni dia panjang sikit. Panjang jugalah dia punya yang belah sini, belah kiri ni. So yang ni dia pendek. Dia lebih kurang macam Randy Rhodes lah. Dia punya pattern dia. Dan dia punya neck dia bolt on. Okay, bolt on. Dia punya neck profile dia lebih kurang macam Tin C juga kan. Sedap dia punya ni neck. Memang nak main refill tu memang best lah kan. Right. So dia pakai basic humbucker. Basic humbucker so far direct M ke masuk high gain overdrive dia tak ada keluarkan sound humming. Tu yang bagus dia gitar ni. So walaupun dia basic humbucker, so tak ada masalah saya nak main high gain. Selalu sound yang pakai ni saya pakai sound untuk lagu-lagu Metallica, lagu-lagu Chromok, lagu-lagu Iron Maiden, apa semula. Adalah rock kapak lain lagi kan. So far gitar ni boleh lah dia drive, dia tak ada humming. Salah. Okey, saya lupa nak beritahu. So gitar ni major works dia selain daripada pro setup dan intonation, gitar ni dah buat dah install dengan jumbo stainless steel frets. Saiz yang besar. So asal fret dia kalau tak silap saya 2.7 ke 2.8 macam itulah. So yang ni saya dah pasang 2.9 mm. Dia besar sikit lah So far bila dah tukar dengan stainless steel ni, memang sustain dia memang okey lah kan. Kita boleh rasa dia punya brightness dia tu. Right. Dia punya brightness dia tu kan. So dia punya string action height dia saya buat 1 mm. Okay, lebih kurang 1 mm macam tu. Untuk string action height tadi 1. So selain daripada dah buat install stainless steel fret tu, saya dah buat fret leveling, dah buat re-intonation semula. So gitar ni dia punya saddle untuk tali 5 ni ada masalah. Saya nak pulas dia stay macam tu je. Dia tarik ke belakang. Saya nak tarik dia ke belakang. Bila nak tarik tu dia ke depan balik. Nak tarik tu dia ke depan balik. So memang dia punya female thread dalam dia dah rosak. Okay, saya dah check dah rosak, so saya terpaksa replace yang baru. Jadi yang baru ni pattern dia agak lain sikit lah daripada rupa yang asal, tapi tak perasan kan. So daripada warna hitam tu saya dah warnakan dia lah, warna hitam balik. Tapi saya tak tahu lah berapa lama boleh tahan. So kepada owner, kalau tengok video ni, kalau boleh nanti ada modal sikit, tukar terus lah saddle ni Breeze saya tukar saddle ni je. Right, tukar saddle dia. Jadi okey, sebut pasal fret leveling, intonation dan setup dan sebagainya lah So actually ramai yang tanya saya kalau kat semua datang, pro setup tu apa je, dalam WhatsApp pun ramai tanya kan. Boleh tak terangkan apa itu basic setup dengan general setup ataupun dengan pro setup kan. So actually dia ada dua yang popular lah, iaitu general setup dan pro setup lah. So kedua-duanya hampir sama. Kecuali untuk pro setup dia adalah kerja yang lebih more detailing works berbanding dengan general setup. General setup ni semua owner boleh buat. Semua orang boleh buat. Macam contoh kalau kita nak repair kereta, kita baru beli kereta. So kita buat general setup apa untuk kereta tu? So kita betulkan seat, betulkan side mirror kan. Kita betulkan steering, check pump angin, pressure tayar, apa semualah. Lebih kurang macam tu lah untuk general setup. Maksudnya untuk gitar semua orang boleh buat. Tapi untuk pro setup ni dia lain sikit. Dia tak sempurna setup ni kalau pro setup ni dia tak sempurna kalau tak ada fret leveling. Fret leveling ni bukan semua orang boleh buat. So maybe ada yang orang biasa pun boleh buat, tetapi dia punya hasil dia tu
Kalau yang jenis baru-baru nak try memang takkan jadilah. Dia kena ada pengalaman dan dia kena ada experience. Dan kena tahu kadar leveling tu, tahap mana, kena tahu tools dan sebagainya. Alright. So, yang mana-mana setup yang tidak ada fret leveling, so itu bukan pro setup. Yang itu adalah basic setup ataupun general setup sahaja. Right. So ramai tanya saya kan. So saya harap video ni dapat memberi pencerahan lah. So video ni apa yang saya nyatakan ni adalah berdasarkan bacaan saya juga, berdasarkan beberapa jurnal daripada luthier-luthier luar negara, master luthier. So saya hanya menyampaikan saja sebab kita nak double check balik fakta tu kan. So sebagaimana yang saya katakan tadi, mana-mana setup yang tidak ada fret leveling dan tidak ada, kadang-kadang ni tajam, tepi ni tajam, ada lah yang fret leveling tu adalah di antaranya lah yang utama. Dia ada banyak lagi bang, dia ada banyak lagi, kita kena check dia punya bridge, dia punya spring, apa semualah. Kalau saya nak cerita memang terlalu banyak. Dia yang itu dia kerja dia lebih daripada general setup. So kepada sahabat-sahabat semua, bezanya antara kedua tu di antaranya adalah fret leveling. Kalau general setup tu dia tak ada fret leveling, semua orang boleh buat. So kalau nak buat general setup tu tanpa fret leveling, kalau pada saya lah, saya tak boleh nak setup gitar tu mengikut apa yang saya nak sebab dia dah tersendal. Kita tak buat fret leveling, macam mana nak setup bang? Tadi tak boleh rendah, kita tak boleh nak dapatkan sustain yang bagus kan, macam itulah. Spring kita tak boleh nak adjust, kita tak boleh nak calibrate, kita tak boleh nak intonation kalau tak ada rosak apa semualah kan. Kalau ada kerosakan ke, sebab pro setup ni dia lebih more detailing works macam saya cakap tadi. Okay, so pickup tuning tu semua tu memang dah termasuk lah. Pro setup ada, general setup ada, intonation pun ada juga masuk dalam general setup ada, pro setup pun ada. Sama juga nut dan sebagainya. So ada nut yang perlu digosok dia punya slot, ada nut yang tak perlu digosok kan, dah memang sedia ada dah. Kita cuma perlu menambah baik saja, sama ada menambahkan lubricant pelincir seperti apa nama, nut punya grease ataupun graphite, lebih kurang macam itulah. Right. Panjang dah cerita pasal tu kan. Okay, so kita test pasal gitar ni. Okay, so kita try sound solo sikit. Itulah dia, suara. Hari ni saya agak loose sikit bang, minta maaf lah bang. Saya itulah banyak sangat kerja spray, reflect dan sebagainya. So hari ni saya buat berada dalam keadaan sloppy sikit. Tapi saya akan cuba menyampaikan yang terbaik untuk sahabat-sahabat semua. Okay, so kita dengarkan sound Direct M, dia punya overdrive sound, overdrive channel. Okay, so yang ini sound Direct M overdrive. Kan dia punya warm dia tu So itulah karakter pickup untuk gitar ni. Kita boleh dengar dia punya tone dia agak kering sikit kan. So pada hemat saya lupa nak check dia punya output dia berapa, tapi daripada bunyi tone tadi tu saya anggapkan dia adalah medium output. Okey, dia ada bunyi dia macam kering sikit kan.
Iaitu dari M lah, dia punya tone untuk gitar ni. So far not bad lah, boleh lah main kan kalau dari M. Tapi biasa kalau gitaris pun memang dia pakai multi effects pun kan, betul tak? Okay, so kita kembali balik kepada sound multi effect saya ni. So ini saya bypass dari M. Kalau perasan tadi, dia masa kita direct M tadi tu, dia punya sound pickup ni ada sedikit buzzing, macam tu kan. Itu normal. Untuk passive pickup itu normal kan. Right, so gitar ni saya dah buat dia fret leveling lah, buat fret leveling balik. So kita dah bevelkan dia punya tepi dia ni, dan dia punya nut dia ni, yang nut asal dah tak boleh pakai sebab nut sebab fret yang baru ni dia lagi tinggi daripada yang asal. So yang nut lama tu dia buzzing lah kan. So dia tak boleh pakai, saya dah buang. Dan yang ni saya dah ganti dengan nut daripada gitar Jackson JS12. So kita boleh nampak dia punya rupa dia ni dah lain sikit lah, dah lain sikit. Saya dah tukar sebab untuk saiz gitar ni, nut yang saya ada yang itu je yang boleh untuk gitar ni, yang lain semua tak boleh kan. Kalau nak tukar bone tu boleh juga nak tukar bone, tapi nak kena custom, dah ada tambahan cost dah kan. So ada tambahan cost tu sebab kita buat ikut bajet yang owner ada. So saya pakai lah nut yang daripada Jackson ni, Jackson JS12 yang 24 fret tu kan. Alright. So nak kata cabaran, macam biasalah gitar ni, cabaran untuk gitar ni tak berapa teruk sangat lah. Sebab gitar ni dia boleh buka dia punya neck dia, dia boleh, kita boleh cerai kan, tak ada masalah benda tu kan. Wah, nampak macam adik-beradik kan. Kan. Right. So gitar ni kalau nak modi lah kan, banyak lah benda. Kalau kita nak body, macam-macam kita boleh buat bang. Kita boleh tukar flat rose, macam ni dia dah upgrade kepada stainless steel frets. So yang lainnya boleh upgrade pickup, dan tapi benda tu semua menelan cost lah. So menelan cost, kalau boleh pasang sendiri tak apa, boleh reduce sikit cost tu. Tapi kalau cost yang maksud saya tu, nak beli barang tu, nak tukar flat rose tu nak kena tukar dia punya nut ni sekali kan, looking nut. Lepas tu tukar pickup apa semua kan. Tapi sebenarnya boleh je kalau kita nak beli barang tu dengan branding yang medium end lah. Macam contoh Wilkinson, macam pickup pun Wilkinson, satu set pun boleh pakai Wilkinson. So boleh reducekan cost kat situ kan. Sebab pada khemah saya, kalau nak upgrade melampau sangat, baik beli gitar baru. Melampau sangat tu maksud saya semua nak branded punya lah. EMG ke, DiMarzio ke, Fred Rose, FRTS 1000. FRTS 1000 pun dah menelan 1K benda tu kan. So yang ini kalau EMG pun 1K. So boleh beli gitar lain, betul tak? Tapi ada separuh orang yang macam customer lama saya dulu pernah buat RC Strop, tukar DiMarzio, tukar stainless steel frets kan. So cecah juga 2K dia buat, tapi dia buat juga gitar tu pasal dia sayang gitar tu. Dia tengok juga owner lah kan, dia tengok juga owner, tapi sedap bang gitar tu. Lepas dah dari fret, lepas kita dah tukar tremolo lah apa semua kan. Memang steady lah RC Strong tu kan. Tapi bukan frame B lah, dia super strat. Super strat. Saya tak ingat BLW ke RC Strong, antara dua tu lah, saya tak ingat. Okay, so okay, so demikian sajalah saya punya review ringkas tentang gitar RC Strom ni. So far gitar ni harga dia tak mahal, lebih kurang 500 ke 600 ringgit, saya tak pasti. So terima kasih kepada owner kerana sudi mempercayai khidmat PXC Majestic Guitar Works.
Dan terima kasih juga di atas kerjasama dan toleransi yang diberikan oleh owner kita ni. Steady Alright. Hingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you brother. Alright.